Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Hai salam. Assalamualaikum, bersama dengan saya Amin lagi untuk bersama juga dengan Dr. Nur Aisyah Tirusli sebagai psikologis di salah seorang spesialis hospital khusus untuk kanak-kanak. Okey, baik doktor. Hai salam. Kita punya podcast hari ini lebih berkhusus kepada bersempena dengan Hari Autism Sedunia yang bakal disambut setiap tahun pada 2004 lah. Jadi bulan April adalah bulan autism lah. Justru daripada itu podcast kita ni bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada pendengar-pendengar kita berkaitan dengan autism ni. So ramai lagi yang masih tertanya-tanya lah. Hai salam. Okey, jadi untuk topik yang pertama ni ianya lebih tertumpu kepada autism bukan penyakit. Jadi perlu sembuh ataupun tidaklah. Soalan yang pertama doktor ya. Ramai masih menganggap autism ni adalah penyakit. Adakah ianya betul? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, autism ini sebenarnya bukan satu penyakit. Dia adalah satu kelainan corak pemikiran. Ataupun dengan kata lain, autism ni adalah neurodevelopmental condition yang bermakna kelainan corak atau pattern berfikir seorang individu autisma itu tidak sama dengan yang tipikal. Okey, autism ini bila kita cakap dia bukan satu penyakit, bermaksud autism ini dianya bukan boleh dirawat, tetapi dianya boleh dibantu dari segi meningkatkan fungsi kemampuan rutin harian tu melalui intervensi, terapi dan sebagainya. Okey, dengan kata lain, saya nak semua pendengar ini faham bahawa autism ini adalah seorang individu yang unik. Yang unik, yang tidak sama dengan kebanyakan individu yang lain disebabkan corak otak yang berbeza, cara berfikir yang berbeza, rutin harian yang berbeza, mindset yang berbeza. Dengan kata lain, kalaulah kita boleh buat scan otak, kita akan melihat otak yang normal dengan otak autism tu tidak sama. Dia punya bentuk lah. Okey. Hai salam. Jadi untuk pendengar-pendengar, saya mungkin buat ringkasan sedikit lah. Maknanya kalau bila kita dikatakan apa yang doktor katakan tadi itu adalah otak untuk kanak-kanak autism ni berbeza dengan manusia-manusia ataupun orang kanak-kanak yang lain juga lah kan. Okey, baik. Jadi untuk soalan seterusnya, ini mungkin lebih spesifik, ada sains sikit lah. Apakah maksud sebenar untuk neurodiversity tu? Okey, neurodiversity ni adalah kita katakan tingkah laku yang berbeza. Neurodiversity, neuro ni adalah otak maksudnya. Diversity itu adalah kelainan. Maknanya apabila seseorang itu mengalami autisma, berada dalam situasi autisma, cara dia berinteraksi, cara berkomunikasi, cara regulate emosi, speech-nya berbeza dengan kebanyakan individu-individu yang lain lah. Sebab itu dia kata neurodiversity, neuro otak yang berbeza, kepelbagaian. Malah kan sebenarnya untuk pengetahuan semua, autisma ni, orang yang autisma ni, mereka ini tidak sama satu sama lain. Macam saya selalu tegaskan, saya nak orang faham kenapa dia berbeza, kenapa orang autism ini tidak sama dengan orang autism yang ini. Dia seperti cap jari saya ni, senang nak faham. Saya Aisyah kalau pergi mana-mana dalam dunia ni, saya pergi ke Utopia, ke Alaska, ke UK, Scotland dan sebagainya, satu dia cap jari saya. Dia tidak sama dengan orang lain. Maksudnya kalau kita tengok jari kita ni, dia ada dia punya corak kan, pattern.
Semua orang macam sama tapi tak serupa. Jadi begitulah juga dengan autisma. Kalau ada 1,000, 1,000,000 orang autisma dalam dunia ini, setiap 1,000,000 tu tidak akan sama satu sama lain. Sebab itulah kita katakan neurodiversity, neuro otak yang tidak sama, diverse, keperbagaian macam tu. Ada orang yang mengalami masalah sosial komunikasi yang agak kita katakan sukar. Ada yang agak very mild, ringan macam tu lah. Memang pelbagai, dia tidak akan ada serupa. Okay. So dah jelas lah untuk penonton-penonton di luar sana bersama dengan autism ni, kita tak ada lagi judgemental, doktor kan. Sebab soalan kita ni lebih spesifik untuk pendengar-pendengar mengetahui lah. Dan mungkin apa doktor katakan neurodiversity pun saya pun baru belajar juga. Ada term-term yang kita kadang-kadang kita rasa benda tu baru, kita belajar dan kita boleh share, spread awareness lah dengan orang lain juga. Hai salam. Okay, mungkin untuk itu dah menjawab lah untuk keseluruhan tentang autism ni, adakah ia penyakit ataupun tidak ya. Kemudian yang kedua, ini yang kita boleh kata lebih kepada parents lah. Untuk soalan yang nombor 2 ni, refleks yang parents selalu terlepas pandang untuk perkembangan anak lah. Jadi soalan yang pertama, sebagai seorang parents ataupun pasangan yang ada anak autism ni, apakah tanda awal yang biasanya untuk mereka ni tahu? Okey, tanda-tanda awal autism ni. Okey, untuk pengetahuan semua, autism ni sebenarnya telah terbentuk dalam rahim, dalam kandungan lagi sebenarnya. Tetapi kita akan mula nampak secara jelas ketika berusia 2 tahun. Okey, kenapa 2 tahun? Kerana pada ketika usia 2 tahun itu, seorang kanak-kanak atau toddler, dia dah boleh buat banyak perkara, terutamanya bercakap. Salah satu red flag yang penting untuk kita tahu ialah lewat bercakap. Tetapi tidak semestinya lambat bertutur itu ataupun speech delay itu adalah autism. Yang kedua, kita lihat anak kita tu dia tidak ada respon. Bila kita panggil, dia tak toleh, dia tak pandang dan dia buat tak tahu. Dan selalunya ibu bapa akan cakap, oh dia leka tu, sibuk dengan kartun, oh dia leka main Lego, sebab tu dia tak nak pandang. Sebenarnya ibu bapa ni dia dalam denial juga. Dah 10 kali panggil, budak tu pun tak tengok, dia ada cuak juga. Tetapi dia kata, alah kecil lagi, dia sibuk dengan Lego tu, dia leka. Dia akan meletakkan anak tu leka bermain. Okey, yang ketiga adalah picky eater. Masa umur 3 tahun lebih, biasanya dah start nampak. Masa kecil setahun lebih tu, kita kasih Nestem, kita kasih bubur, semua boleh makan. Tetapi mungkin awal umur 3 tahun, 4 tahun tu dah start memilih. Dah start picky eater. Sebelum ni suka makan nasi, dah tak suka makan nasi. Okey, yang keempat, tak ada eye contact. Kita panggil tak pandang. Dia buat tak tahu. Kita tahu dia dengar tapi dia tak respon. Sampailah mungkin ibu ayah panggil jerit atau suara yang tinggi, barulah anak tu akan melihat. Okay, and then yang lain mungkin dari segi repetitive behavior, tingkah laku berulang. Baby ini atau kanak-kanak ini berpusing-pusing, berlari, melompat dan sangat aktif, sangat hyper. Dan bila anak-anak ni hyper macam umur 4 atau 5 tahun, ibu ayah dah ada satu pula diagnosis, oh ada hyper ADHD kot. Dia akan cakap itu. Sebenarnya sebab saya bercakap ni adalah benda yang saya jumpa selalu. Jadi kita nak katakan ADHD itu belum nampak lagi usia 4 atau 5 tahun tu. ADHD boleh didiagnos ketika umur 7 tahun. Jadi ibu bapa nak kena aware lah tentang tanda-tanda awalnya. Dan satu lagi yang paling merisaukan saya sebenarnya, apabila ibu bapa akan katakan, oh saya macam ni juga. Dia akan menyamakan dirinya dengan anak tu. Oh mak saya kata saya serupa juga. Jadi cucunya pun macam saya lah masa kecil dulu. Jadi sebenarnya kalau ibu ayah nampaklah simptom-simptom tu, berjumpa dengan pakar untuk dapatkan jawapan. Sebab kita takut akan hilang kata tempoh golden age tu untuk berikan treatment atau intervensi awal kepada anak ni tadi. Cukup padat, ada penerangan yang tersusun daripada doktor. So pendengar-pendengar, saya buat ringkasan balik. Yang pertama tadi tu tanda-tanda awal tadi. Yang pertama lewat bercakap, yang kedua tidak respon, yang ketiga picky eater, keempat tak ada eye contact ataupun tak ada respon bila parents panggil. Kemudian yang kelima adalah repetitive behavior. So mungkin daripada kelima-lima tu anda semua dah nampak red flag tu, terus refer dengan kami, Salam Semua Specialist Hospital, terutama Dr. Nur Aisyah, supaya boleh dapat appointment, boleh jumpa Dr. Aisyah, boleh share sendiri face to face, tak ada masalah. Okay? Hai salam.
kalau ada macam contoh parents yang biasa pengalaman doktor yang selalu terlepas. Okey. Okey, yang selalu terlepas ni ramai yang datang recently lah. Ya, anak tu dah umur 10 tahun, 11 tahun. Semalam baru jumpa lagi yang 14 tahun. Dia tengok anak tu okey, tak ada masalah. Mungkin masa kecil tu dia nampak lah ada sedikit weird. Dia guna perkataan weird. Anak tu mungkin susah nak mingle, tak suka nak berkawan. Tapi makin lama makin besar, lebih nampak obviously anak ini tadi tak ada eye contact, dah tak suka nak bercampur, tak suka nak bersosial dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah juga kalau dikesan daripada awal, kita dapat tahu lebih awal lagi anak ni autism. Itu. Jadi awareness ibu bapa ni penting lah. Sebenarnya jangan risau untuk jumpa dengan psikologis. Ramai juga klien-klien yang kata, doktor, bila saya baca Google, saya search, anak saya tak adalah simptom ni, dia ada satu je. Tak mungkin lah. So kalau was-was macam tu, jumpalah kepada yang pakar untuk berikan jawapan. Sebab macam saya kata tadi, autism ni tidak sama antara satu sama lain. Jadi kita tak nak terlepas orang kata apa, masa yang tepat untuk berikan diagnosis tu. Jadi lagi cepat dapat diagnosis, lagi cepat dapat intervensi, lebih cepat selesai masalah kita sebenarnya. Hai salam. Okay, faham. So untuk soalan yang seterusnya juga berkaitan yang sama juga reflect tadi tu. Dia ada setengah parents ni doktor, dia anak dia terlalu baik kan. Dia lagi situasi macam senyap je. Adakah tu red flag juga doktor? Okey. Kalau anak yang kata, oh baik sangat anak saya ni kan, pergi kedai pun tak minta apa, ikut patuh sahaja kan, diam, duduk diam. Okey. Dia macam ni, kita tengok anak tu. Anak ni diam baik, dia pasif tak? Dia tak ada respon. Dia tak nak bercakap. Dia kita risau juga tu. Dia tak excited. Kanak-kanak dia kena happy. Dia nampak mainan, dia akan main dengan cara yang betul. Bila kita panggil, dia akan pandang dan respon. Kalau dia tak cakap, ya saya, at least dia pandang juga. Jadi kita tak boleh lah nak katakan anak diam tu baik. Kita takut di sebalik kebaikan tu rupanya ada simptom-simptom autism yang tersembunyi, yang kita tak aware sebenarnya. Dan kebanyakannya saya lihat klien-klien saya yang anaknya akhir didiagnos dengan autism ini, memang masa kecil tu baik. Kebanyakannya nampak baik, pasif, sebab diam, tak ada buat masalah dan sangat mudah dijaga. Itu yang selalu saya dapatlah feedback daripada ibu bapa. Tapi akhirnya mereka dah start risau bila dah umur 4 atau 5 tahun, kenapa tak bercakap, kenapa tak respon, kenapa tak faham arahan. Ini yang kita risaukan. Jadi sebenarnya sebab itulah saya sangat menggalakkan kepada ibu bapa di luar sana, kalau kita ada anak yang umur 2 tahun, kita just datang buat screening test untuk autism. Kita bukan nak harapkan anak kita tu autism, tetapi kita nak jumpa dengan pakar untuk berikan jawapan anak kita ni okey ke tak. Dan kita kena jadikan autism test ini seperti kita buat medical check up. Medical check up tu kita buat bukanlah kita nak dapat penyakit, kan, macam orang dewasa kan. Dia buat check up untuk bukan nak mengesan masalah jantung ke buah pinggang, tak. Just nak tahu, okey tak air kencing kita, darah dan sebagainya. Samalah juga dengan kanak-kanak usia 2 tahun, 3 tahun. Just datang buat saja test supaya kita dapat kelegaan awal. Oh, anakku tak ada masalah, tak ada autism. So, kalau tak ada autism, tak adalah autism tu sebenarnya. Itu rahsianya sebenarnya yang kita dah banyak beritahu, dan kita harapkan lebih ramai lagi ibu bapa yang take action dengan keadaan tu. Okey, faham. Jadi maknanya yang parents yang nampak anak dia dekat rumah pasif, tak bercakap tu pun, itu pun salah satu red flag yang perlu refer lah. Dia tak boleh nak senang. Okey, faham. Hai salam. Jadi untuk soalan yang seterusnya, lebih kepada screen time lah. Ini parents nowadays ni memang macam ni doktor. Ada screen time kita pun kena ikut peralihan semasa tu kan. Jadi screen time dan autism, adakah itu mitos ataupun ia adalah satu risiko sebenar keadaan autism? Sebab parents dia masih lagi tak nampak lagi kan. Jadi yang pertama, betul ke gadget ni disebabkan autism? Saya nak tegaskan sekali lagi kepada semua ibu bapa, ingatnya ya, gadget bukan punca autism. Bukan punca autism. Saya dah sebut tadi, autism ini telah berlaku daripada dalam rahim, dalam kandungan kita lagi. Dan kenapa berlaku? Disebabkan kelainan neuro, kelainan kognitif, otak, saraf dan sebagainya, otak. Jadi gadget ini sebagai satu
dikatakan menjadi punca sebab bila anak tengok gadget tak bercakap dengan kita. Tapi itu bukan punca autism. Tetapi ibu bapa, jika anak kita ni memang dah siap diagnose autism, kalau boleh kita reduce time screen tu. Sebab dengan gadget ni dia seperti one way dia. Dia mendengar auditory saja ya. Dia tidak ada two way communication. Kita kurangkan penggunaan gadget tu. Dia boleh worsekan lagi keadaan sebenarnya kalau kita bergantung kepada gadget lah, handphone ke tab dan sebagainya. Kita tengok ibu bapa hari ni kan, dia replacekan diri dia tu dengan telefon. Belajar ABC, belajar lagu, betul. Tetapi tengoklah berapa jam kan jadi kita kena attend anak kita tu physically, kena jumpa, kena bercakap, kena sentuh, kena ada emosinya. Very good, bagusnya, yes, alright, Allah. Dia kena ada emosi yang pelbagai tu untuk anak belajar sebenarnya. Jadi screen time bukan punca autism, tetapi screen time boleh jadi keadaan autism tu lebih worse, dan screen time ni juga boleh membuatkan kita hilang nikmat untuk berinteraksi dengan anak. Dia orang tak dapat berinteraksi dengan kita. Dia tak belajar non-verbal communication dengan kita dan juga verbal tu. So jawapan yang padat juga daripada doktor berkaitan dengan ni, sebab mostly isu ni dia bukannya isu yang tak digembar-gemburkan, dia dah di viral lah kan. Jadi untuk berkaitan dengan screen time juga doktor, bila kita relate tadi dengan autism screen time tu, memang doktor kata dia tak ada kaitan lah. Kemudian apakah kesan pula untuk anak yang screen time tadi tu over berlebihan? Kalau anak yang dah sedia autism ni, dia melihat screen time ni terlalu lama, lebih 5-6 jam So sebenarnya keadaan ini akan membuatkan terhadlah peluang dia untuk berkomunikasi. Dia boleh je belajar ABC, kita yang ajar flashcard. Apa ni? Dia nampak muka kita, dia dengar sound kita bercakap daripada screen tu saja. Kesannya ialah budak akan susah nak berkembang dengan baik lah. Dia akan lambat berkembang. Sebab macam mana pun saya nak mengatakan, hands on, physical, kita melayan anak tu lebih baik daripada screen tadi. Dia bukan membantu kita membesarkan anak. Kita tak nak handphone kita membesarkan anak kita. Kita tak nak tab tu membesarkan anak kita. Kita nak kita sendiri. Sebab momen anak masa kecil ni sekejap je. Dan kita tak nak terlepas golden age, umur baru lahir sehingga 5 tahun tu akan terlepas begitu saja. Dan anak tu akan lebih kenal handphone daripada muka kita ni. Rugi je sebenarnya ibu ayah. Momen ni sekali saja. Sama ada anak kita ni autism pun atau tak autism, kita kena sentuh anak. Kita kena bercakap dengan anak. Kita kena pandang matanya tu. Dan dia pun kena tengok kat kita ni. Sebab lepas tu kita, kita tak apa tengok lagi dah muka comel bila dah besar sikit nanti, kita akan miss that moment lah. Kalau contoh lah ni, ada parents mungkin kata ni baru saya berjumpa jugalah, dia bagi screen time ni satu ahad je, ataupun ada waktu yang contoh doktor boleh bagi Isnin sampai Jumaat berapa jam. Okey, sebenarnya screen time ni saya tak kata dia tak boleh langsung. Dia banyak membantu sebab kita perlu juga hidup dengan teknologi. Tetapi screen time ni kalau everyday kasih pun tak ada masalah. Cuma everyday kita kasih satu hari 1 jam. Contohnya Isnin, pukul 4 sampai pukul 5 sejam. Cukup. Everyday pun kita boleh kasih, tapi sekejap. Bukan kita ada sekarang ni trend ibu bapa anak semua seorang satu. Bila dah jatuh pecah, beli lagi, ganti yang baru. Ataupun dia kasih ayah punya, ayah beli baru, dia kasih ke anak. Itu biasa kan. Boleh tengok setiap hari, tetapi bukan menggantikan kita. Screen time, gadget tak boleh mendidik anak kita. Kita kena didik anak kita sendiri. Boleh kasih satu hari 1 jam. Everyday kasih tak ada masalah. 1 minggu 7 jam. Okey. Tetapi juga kena tengok apa yang dilihatnya. Ibu bapa akan cakap, dia belajar ABC, dia dengar lagu. Very good. Alangkah indahnya kalau kita pun bersekali kat sebelah tu. Kita pun nyanyi Po Amai, Twinkle Twinkle, sekali tengok kat gambar tu. Dah 1 hour. Simpan dalam laci. Buat benda lain. Kita sekali buat dah. Sekali pun lebih indah sebab kita boleh eratkan bonding kita, attachment kita. Dan anak pun dapat rasakan kasih sayang kita kat situ. Ada parents yang masih lagi membiarkan secara tidak mengawal anak di screen time tu. Doktor dah bagi satu ilmu yang baru yang sangat berguna untuk parents zaman sekarang. Sebab apa, parents yang zaman sekarang berbeza sangat dengan parents dulu kan. Screen time, sebab saya sendiri pun bila bergaul dengan rakan-rakan pun the real benda tu berlaku. Dan kita pun terdedah juga, beberapa saya pun
bapa juga terdedah dengan situasi itulah. Jadi kita akan cuba praktik sama-sama lah untuk membesarkan anak dengan environment yang bersihat, insya-Allah. Hai salam. Jadi yang berkaitan dengan seterusnya adalah speech delay, doktor. Okey. Autism versus speech delay lah. Macam mana kita nak membezakan kedua-duanya. Jadi ramai yang confuse lah untuk speech delay dan autism ni. Adakah dia, kenapa dia? Okey. Adakah tu? Okey. Speech delay, autism dengan speech delay dan speech delay itu sendiri. Okey. Tidak semua yang mengalami autism ini mengalami speech delay. Lewat bertutur. Ramai klien-klien saya yang dia lahir umur 2 tahun semua boleh bercakap banyak. Tapi akhirnya dia diagnos dengan autism. Okey. Speech delay yang bukan autism bermaksud seseorang individu itu dia tidak menunjukkan ciri-ciri lain autism, seperti dia okey, eye contact-nya tak ada masalah, dia boleh pandang, dia faham arahan, dia tak ada rigid behavior, dia tidak ada peculiar behavior, repetitive pun tak ada, emosi okey. So kita nampak simptom-simptom lain tu tak ada, dia hanya tak boleh, dia lambat bercakap, mungkin sebab masalah komunikasi, masalah starter, gagap dan sebagainya. So itu satu part lain. Tapi kalau autism yang datang dengan speech delay ni, dia dah lah speech delay, tak ada eye contact pula, ada repetitive behavior, picky eater, semua lengkap satu package. Dia macam tu Sebab itulah selalunya yang saya tengok kenapa ibu bapa diagnos anak, dapat diagnosis anak ni masa umur dia orang 9 tahun, 12 tahun, 14 tahun, yang baru saya dapat 16 tahun. Sebab masa kecil, anak saya tak ada masalah doktor, dia tak ada speech delay semua, okey. Tapi kenapa boleh autism? That's why dia orang tak faham. Jadi tak semestinya yang autism tu ada speech delay. Yang tak semestinya speech delay tu adalah autism. Sebab speech delay ni ada satu masalah lain. Masalah komunikasi yang lain. Okey. Hai salam. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, doktor. Jadi untuk yang topik ini berkaitan dengan lebih kepada ibu bapa. Cabaran ibu bapa yang orang tak nampak lah. Sebagai yang parents yang ada anak autism ni, apa cabaran sebenar dia yang dia perlu bersedia kalau anak dia didiagnos autism? Okey, ibu bapa untuk yang anak didiagnos autism, yang pertama, diagnosis autism ni diagnosis yang berat. Sama seperti kalau kita kata dalam medical ini diagnos dengan kanser, kita takut. Saya rasa kan kalau kanser tu paling atas sekali lah dalam segi medical. Dan dalam segi psikologi tu autism lah. Autism ni adalah satu diagnosis yang kekal dan tidak ada ubatnya. Kita pun dah cakap tadi, autism tu bukan satu penyakit. So bila tak ada penyakit, bila itu bukan penyakit, so dia tak ada ubat, tak boleh dirawat. Okey. Pertama, persediaan mental ibu bapa ini bukan mudah, dan saya tidak pernah bercakap dengan klien saya untuk bersabar. Dan setiap kali saya buat diagnosis, saya jumpa, saya buat test, saya kasih feedback, saya kena pilih ayat yang paling sesuai. Bukan nak kata ibu ayah bersabarlah, nanti dapat pahala. Saya tak bercakap macam tu. Tapi saya kata ibu bapa boleh bersedih sekejap, seminggu 2. Tetapi kena bangkit cepat. Sebab budak ni, saya kata autism ini perlukan perhatian ibu bapa. Anak-anak autism dia hidup berdasarkan corak kita bentuk dia. Anak-anak autism ni dia seperti tepung. Kita adalah bentuk acuannya. Kalau kita buat kuih bahulu raya hari tu ibu bapa, kita buat bentuk ikan, kita bahulu bentuk arnab semua kan? Jadi kita umpama bentuk shape tu. So dia akan mengikut bentuk tu. Dia umpama tepung Jadi saya nak katakan, kita tak boleh nak bersedih lama. Kita kena bangkit plan apa yang aku boleh buat untuk bantu anak aku. Dari segi kalau anak aku tak boleh bercakap, apa yang aku nak buat? Saya selalu katakan latih anak untuk bercakap banyak. Latih anak lepas tu kalau ada repetitif, bantu untuk stop repetitif. Dia adalah cara dan kaedahnya lah. Ini sebab kita nak menjurus soalan kepada apa ibu bapa boleh buat. Kita highlight kepada apa benda yang menjadi isu ke anak ni. Kalau speech delay, fokus pada speech delay untuk kasih dia bercakap. Kalau tak ada eye contact, fokus kepada usaha untuk kasih anak ni pandang kita bila bercakap. Bila tak faham arahan, fokus kepada usaha untuk anak ni bila aku cakap something, Ahmad pergi ambil buku tu, dia faham tu ambil. Maknanya kita kena bertindak, kita kena buat dan tak boleh tunggu dan ambil masa. Kita relax lah dulu. Dia pun baru 2 tahun setengah, baru dapat diagnosis, banyak masa lagi, belum lagi nak pergi sekolah dan sebagainya. Tetapi saya nak katakan, jangan tunggu. Saat itu juga kena bertindak. Sebab otak ni
prosesnya berterusan. Cepat atau lambat dia berterusan. So kalau kita leka, kalau kita buat tak kisah, kalau kita frust lama sangat, kita menyalahkan diri kita, aku ke parenting tak betul, gadget terlebih ke, kita akan buang masa. Kena fokus kepada intervensi lah. Kena bangkit cepat. Sebab kalau kita leka, anak kita akan lebih worse. Lagi cepat ibu bapa bertindak, lebih cepat anak tu akan lebih okey lagi keadaan autismnya. Dan saya selalu kata kepada ibu bapa, sama ada ibu bapa ada masalah kewangan, tak mampu hantar anak pergi terapi, ada masalah suami isteri, ada penyakit bipolar atau depres, itu kena tolak tepi. Terus terang saya katakan, tak boleh layan masalah tu. Sebab anak autism ni 100% bergantung dengan kita untuk bangkit dan kurangkan severity-nya. Mungkin masa kita diagnose, budak ni severe, teruk sangat. Tapi dengan ilmu yang diberikan oleh pakar psikologi, lama-lama kita bantu ibu bapa faham, bertindak supaya anak ini nanti akan menjadi lebih mild autism. Kita nak yang severe pergi ke mild. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi dah menjawab lah untuk ibu bapa yang mungkin belum ada, setelah ada anak autism. Inilah jawapan yang doktor boleh bagi sebagai persediaan. Jadi untuk khusus untuk parents yang sedang struggle ni, yang dah pun didiagnose, mungkin salah seorang pendengar ni adalah pesakit-pesakit doktor sendiri. Jadi apakah nasihat yang doktor boleh sampaikan kepada mereka? Mungkin kepada yang sedang membesarkan, membantu anak autism, pertama sekali cuba ibu ayah tengok kalau apa yang ibu ayah sedang buat tu, anak tu menunjukkan progress, maknanya itu aktiviti tersebut aktiviti yang betul lah. Maknanya kalau ibu ayah banyak bercakap, banyak menyanyi, gunakan flashcard dan sebagainya, merangsang anak untuk bercakap dan dia punya vocab pun makin bertambah, maknanya tindakan itu, cara itu betul. Dan juga berterusan. Berterusan buat jadual, itu penting. Hari ni mungkin kita ajar tentang makan, esok kita ajar tentang sensory. Kena ada jadual lah. Dia kalau berjumpa dengan saya kan, klien-klien saya memang saya siapkan semuanya. Even kalau yang mana dah diagnose umur 2 tahun tu, saya dah buatkan timeline dia sampai umur 20 tahun. Kerja apa dah siap dah. Sebab kita tak nak buang masa. Ni bukan macam budak-budak yang tipikal yang kita boleh tunggu tanya, nanti tak pesan idea apa kan. Ini kita tak boleh tanya. Kita kena plan untuk dia. That's why lah mana-mana klien daripada dulu sampai sekarang ni, daripada 2014 saya balik Malaysia ni buat kerja psikologis ni, saya memang dah siapkan timeline. Okey, Aminah ni sekarang ni 3 tahun setengah. Okey, lagi 17 tahun dekat mana dia? Dah tahu dah. Kat mana dah. So untuk dia orang berusaha lah untuk bantu anak achieve target tu. Sebab akhirnya kita nak anak autism kita ni mampu untuk bekerja. Sebab kita tak lama jaga dia. Kita akan mati anytime. Dia siapa nak jaga dia? So dia kena jaga diri dia sendiri. Sebab itu asal yang tadi kena buat asal diagnosis tu awal. Kalau dah nampak refleks tu 2 tahun lagi. So panjang masa kita boleh buat. Kalau duk tunggu lama, kita compare, sama macam saya dulu tak bercakap, dah ada contact. Okey dia saya hari ni jadi engineer contohnya kan. Okey, itu kamu kebetulan pula kamu tak autism dan nasib baik kan. Tapi belum tentu anak kamu tu bebas daripada autism. Mungkin dia autism. Jadi awal-awal tu kita ada banyak masa. Kalau 2 tahun tu lagi 18 tahun kita boleh usahakan. Ini satu proses yang panjang sebenarnya. Mungkin ada yang bersih lagi tertanya. Saya sendiri pun nak tahu, adakah diet ni boleh bantu autism? Okey. Ini memang saya menunggu soalan ni sebenarnya. Soalan tentang diet dan suplemen, vitamin untuk anak autism. Okey. Alright. Saya sedia maklum ibu bapa semua, terlalu banyak sangat orang di luar sana yang suka dengan industri kesihatan mental ni. Terutama yang berjurus dengan autism. Disebabkan kita kata kajian mengatakan tak ada ubat untuk autism ni, maka ada orang yang nak buat ubat dekat Malaysia ni. Ada? Ada orang buat ubat. Dia dinamakan suplemen supaya yalah, ubat tu agak berisiko kan. Jadi dia katakan ada suplemen untuk bantu anak autism ni pulih. Yang paling mengejutkan saya, anak autism boleh bercakap dengan makan ubat, dengan makan suplemen, dengan makan vitamin tertentu. Tanpa sebenarnya ibu bapa tahu di sebalik itu apa yang berlaku dalam otak tu. Okey.
saya nak katakan tidak ada satu ubat khusus tentang diet ataupun suplemen ataupun vitamin untuk improve atau menghilangkan autism ni ataupun bantu speech delay. Tidak. Kalau dah ada, di US tu dah buat dah. Sebab kita belajar, saya psikologis, saya belajar di US. US tu awal-awal lagi dia dah buat diagnosis autism ni dekat 200 tahun dulu. Dah ada dah. Kita Malaysia ni barulah 10 tahun ni, 15 tahun ni. Okay? Tak ada pun. Dah masih ramai, masa saya belajar ramai lagi autism. Kalau tak, dia orang dah kasih dah rakyat dia. Dah tentulah dia pun tak nak rakyat dia ada autism kan. Supaya yalah, dapat pulih dan sebagainya. Okey. Kenapa kita tengok kadang-kadang budak autism tu boleh bercakap? Oh, sebab makan suplemen ABC. Dia kata, okey. Sebab pada ketika itu, saya ringkaskan bahasa yang mudah difaham. Okey, jika budak tu makan suplemen, vitamin ketika usia dia 3 tahun 4 tahun, tiba-tiba dia bercakap. Dia bukan bercakap banyak macam saya bercakap ni. Dia bercakap lah 3 patah, 4 patah perkataan. Dia menyebut lah daripada vocabnya 10, bertambahlah 5 lagi, bertambahlah 10 lagi ya. Sebab masa itu otak tu dah beri signal untuk budak ni mampu bercakap. Bukan sebab daripada vitamin dan suplemen tu sebenarnya. Sebab itu saya kata anak autism ni, kalau awal-awal kita kasih intervensi speech therapy, intervensi ibu bapa sendiri yang banyak bercakap dengan anak, rangsang anak bercakap, dia akan bercakap juga tanpa makan suplemen pun. Kita tanyalah dengan mana-mana ibu bapa yang anak autism ni tu dah besar, yang dulu ada speech delay, sekarang tak ada speech delay, saya percaya dia pun tak ada suplemen tu. Okey, dari segi diet, okey, makanlah benda berkhasiat macam orang lain juga. Makanlah benda berkhasiat dengan macam orang lain juga. Kita kuranglah makanan-makanan yang berisiko, mungkin yang berisiko lemak yang tinggi, macam biasa juga. Macam biasa juga saya katakan. Sebab autism ni adalah neuro otak kita. Kalau otak kita ni bahasa yang faham, kalau otak normal tu saya katakanlah bentuk segi 4 lah. Nerve dalam ni Kalau otak autism tu segi 3. Kalau dia autism, dia tetaplah berbentuk segitiga dalam brain dia tu. Nerve saraf-sarafnya tu. Dia tak akan jadi segi 4. Tapi kenapa dia dah boleh bercakap bila dia dah makan suplemen tu? Sebab dah tiba masanya untuk dia bercakap. Sebab otak tu dia dah dapat banyak input, banyak bercakap. Mungkin masa awal-awal dia more tu receptive. Dia menerima kita bercakap. Tapi dah tiba masanya dia akan ada ekspresif. Mama, nak makan. Dia dah tiba masanya. Tanpa suplemen pun dia dah boleh bercakap dah sebenarnya. Jadi saya nak katakan tidak ada satu pun suplemen, vitamin yang boleh bantu anak kita bercakap. Saya katakan begitulah. Kalau tidak, itu dah berlaku negara maju dah buat dulu industri itu dah lebih kaya lagi tu lah. Tapi ibu bapa di luar sana, anak autism kita kasih makan makanan yang sihat, yang ibu bapa nampak dia okey. Mungkin ada yang tak boleh makan terlalu banyak coklat sebab nampak dia aktif, kurangkanlah coklat tu. Masih boleh minum lagi. Kalau mungkin ada yang tak boleh makan yang mungkin berminyak, kurangkanlah. Dia sama je macam yang lain. Yang untuk yang fikir kita, cuba ajar anak, rangsang anak untuk makan pelbagaikan makanan, buat corak, tukar pinggan. Cubalah sedaya upaya yang boleh supaya akhirnya anak tu akan makan. Tetapi saya nak katakan, kalau anak kita ni kalau dia takdirkanlah anak kita tu memang tak boleh bercakap, makanlah 10 botol pun autism tu, suplemen yang dikatakan untuk speech delay tu, makanlah 100 botol sekalipun, dia tidak akan juga boleh bercakap. Sebab dia akan ada satu lagi diagnosis, iaitu low IQ. Sebab saya nak katakan, saya lihat lah, observation saya, dilahirkanlah seorang autistik ni, Tuhan dah menentukannya sama ada dia lahir terus pada level yang severe, level 3, atau dia lahir terus severe level yang kedua, moderate, level kedua, ataupun dia lahir terus mild. Ini adalah saya katakan quote and quote nasib ibu bapa yang Allah dah pilih untuk terus kamu dapat anak autism tapi dia high function. Terus kamu dapat anak dia memang severe, kamu kena latih daripada awal sekecil-kecil benda, nak kena fahamkan dia, nak kena ajar dia bercakap dan sebagainya. Jadi itu adalah intervensi lah secara hands on, bukan daripada suplemen-suplemen tertentu. Okay. Ya, jawapan yang padat dan energetik juga sebab doktor berminat berkaitan dengan ni. Mungkin ada yang orang di luar sana memberikan ada ubat lah, maknanya beritahu kat doktor ada ubat untuk ni autism, semasa doktor dah menyidapkan benda tu lah.
sudah jelas lah kepada penonton semua, tiada ubat untuk kanak-kanak autism ataupun speech delay. Semuanya perlu jumpa pakar terapi, ataupun ibu bapa yang tidak tahu nak tengok anak ni dia dalam level berapa, boleh juga jumpa Dr. Aisyah di Salam Sembawang Specialist Hospital. Buat terapi untuk rangsang anak tu bercakap lah yang pentingnya. Yang penting after diagnosis kena buat terapi lah, bukan pergi cari suplemen. Okay, so kena, ini yang terakhir lah. Hai salam. Mungkin kita nak tutup kita punya sesi ni, supaya ini yang tadi tu yang dah diagnose, yang kita doktor bagi nasihat, nak minta nasihat yang terakhir untuk doktor tujukan kepada penonton kita, terutamanya ibu bapa yang future anak autism. Okey, mungkin doktor dah cerita tadi, tapi yang lebih spesifik untuk jangka masa yang lebih awal dan jangka masa yang panjang untuk anak ni. Okey, untuk jangka masa panjang lihat pada keadaan anak, situasinya, cari kekuatan dan kelebihan anak. Daripada kecil ni kita pelbagaikan aktiviti, kita kasih skill, tu sangat penting. Semualah saya akan kata skill main music untuk fokus, skill untuk swimming, mungkin boleh jadi coach dan sebagainya, skill coding, banyak skill. Kita bantu anak kita supaya dia ada masa depan. Ajar anak tentang duit supaya dia boleh buat bisnes online. Banyak anak kita pandai melukis, kita boleh jadikan postcard. Saya banyak buat profiling kanak-kanak autism yang dia ada bakat dia sendiri. Saya bantu ibu bapa untuk faham macam mana nak marketkan anak tu, macam mana nak anak tu dapat duit sendiri. Banyak caranya. Jangan kecewa dengan anak. Kita tak tahu, mungkin anak tu lah nanti yang akan bela kita. Anak tu nanti mungkin akan menjaga kita. Kita tak tahu. Jadi ibu bapa jangan berputus asa, jangan kecewa, bangkit, bantu anak improve mana dia punya masalah tu, dan bantu anak untuk membina masa depan dia dengan skill yang ada, kemahiran lah. Hai salam. Okey, terima kasih kepada Dr. Aisyah. Untuk ibu bapa bersempena dengan ibu bapa dan kesemua pendengar-pendengar kita bersempena dengan bulan April, khususnya awal April ni kita menyambut Hari Autism Sedunia lah, khusus untuk 2024. Kita bukan saja-sajalah untuk letak sambut Hari Autism, dah habis hari tu, tak. Tapi ini adalah satu awareness kepada masyarakat di luar sana, maknanya anak-anak autism ni ada real situation yang perlu diberi perhatian lah. Sebab kadang-kadang kesian juga doktor, saya sendiri pengalaman dekat area hospital ni yang receive anak-anak autism ni, dia nampak berbeza dan orang ada pandang kenapa ni kan. Saya nampak reaksi orang terhadap ni, kita tak rasa dia judge, tapi daripada reaksi nampak dia satu judgement yang isolasi tu kita tak nak berlaku dalam kita punya masyarakat pada anak autism lah. Jadi itu juga penutup daripada saya. Semoga podcast ni memberi manfaat kepada anda pendengar semua, dan jika ada yang berminat untuk berjumpa dengan Dr. Aisyah, jangan segan silu, boleh kontak dengan Salam Sembawang Specialist Hospital dan boleh sambungkan kepada klinik Dr. Aisyah untuk buat booking appointment, sama ada dah diagnose nak buat lagi diagnosis yang lebih detail, ataupun yang belum diagnose nak tahu sama ada anak autism ke tidak, boleh terus kontak dan book appointment. Jadi terima kasih doktor bersama dengan kami. Sama. Okey, jadi itu sahaja buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.